Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Nama saya Cikgu Yi. Hari ini, topik pembelajaran kita adalah mengenai sejarah yang bertajuk negara manakah yang pernah menjajah Malaysia. Untuk mengetahui negara manakah yang pernah menjajah Malaysia, jom sama-sama kita saksikan video animasi ini. Pada suatu petang, Omar dan Hana sedang membaca buku di ruang tamu. Kemudian, mereka didatangi oleh datuk mereka. Setibanya Datuk di ruang tamu, Omar bertanya, "Datuk, tadi cikgu tanya kat sekolah, siapa yang pernah jajah negara kita?" Omar tak sempat jawab. "Datuk tahu tak?" Oh, mestilah Datuk tahu. Negara kita ni, Malaysia, dulu banyak kali dijajah. Nak Datuk ceritakan? Nak dengar? Datuk ceritalah macam zaman dulu-dulu tu. Datuk. Baiklah, Datuk ceritakan. Cerita ni bermula lebih 500 tahun dulu tau. Masa tu, Malaysia belum lagi jadi sebuah negara macam sekarang. Waktu tu, ada sebuah tempat yang sangat penting untuk perdagangan, namanya Melaka. Portugis merupakan penjajah Eropah pertama yang tiba di Asia Tenggara. Mereka menawar Melaka pada tahun 1511 yang ketika itu merupakan pelabuhan penting dan pusat perdagangan di dunia. Kemudian, Belanda mula mengambil alih Melaka pada tahun 1641. Mereka menguasai wilayah ini sebagai bahagian dari jaringan perdagangan mereka melalui Syarikat Hindia Timur Belanda (VOC). Selepas daripada penjajahan Belanda, British mula bertapak di negeri-negeri Selat pada tahun 1824. Kemudian, pada tahun 1874, British mula menjajah Tanah Melayu sehingga tahun 1957. Namun begitu, Tanah Melayu pernah dijajah sementara oleh Jepun ketika Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1941 hingga tahun 1945.